Ramai buyer terkejut bila bank minta buat valuation dan lagi terkejut bila nampak kos dia. So, apa sebenarnya valuation ni? Valuation ialah laporan penilaian rasmi yang dibuat oleh valuer berlesen untuk tentukan nilai pasaran sebenar rumah. Bukan harga yang seller minta, tapi nilai yang bank sanggup biayai. Kenapa bank perlukan valuation? Sebab bank nak pastikan rumah tu betul-betul wujud. Harga tu masuk akal. Risiko pinjaman mereka selamat. Kenapa cost valuation nampak mahal? Sebab ia bukan sekadar tengok rumah. Valuer kena lawat tapak, simak geran and dokumen, banding transaksi sekitar, sediakan laporan rasmi untuk bank. Tanpa valuation, loan takkan jalan. Sebab tu penting ada ejen yang explain awal, bukan lepas buyer dah terkejut. Kalau you nak faham proses beli rumah dari A sampai Z tanpa kejutan kos, klik link dekat bawah.